Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Hari ini adalah hari ujian SPM korang. Korang ada 1 jam 30 minit untuk jawab semua soalan. Bayangkan ini adalah ujian untuk masa depan korang. Jawab betul-betul dan jangan meniru. Selamat menjawab. James, kamu buat apa? Saya... Kamu meniru ke? Tak ada, cikgu. Habis tu yang leher panjang-panjang tu kenapa? You ingat I tak nampak you tengah meniru? Oh. You keluar sekarang. Bagi saya kertas awak. Cikgu. Cuba saya keluar. Kenapa you tiru? Saya tak tahu buat lah, cikgu. Sekarang kan dah banyak soalan ramalan. Ya, meh. Sejak bila? Kalau dari awal, awak dah buat latihan soalan ramalan. Awak dah boleh skor dah. Tahu tak apa? Siapa cikgu? Kenapa awak tak buat? Silap saya, cikgu. Kalau tahu, awal-awal saya dah masuk PTTI. Tapi, saya ada suatu soalan, cikgu. Apa dia, James? Dekat PTTI, ada ramalan jodoh. Ini jodoh kau. Nak jodoh lah, cikgu. Masa depan lagi penting.